Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati semua rakan-rakan di PBD Keluang. Jadi kita panjatkan kesyukuran kita kepada Ilahi untuk petang ini dah mulakan maghfirah keampunan. Jadi banyak amal-amalan baik yang kita boleh laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini, iaitu antaranya kita boleh berzikir, boleh baca Quran dan semuanya mendapatkan pahala yang besar kepada kita. Dan antara amalan yang boleh kita buat sepanjang bulan Ramadan ini adalah menginfakkan sedikit juadah kepada yang berpuasa. Sebagai mengakhiri sedikit tazkirah pendek saya pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa yang lazimnya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.